Assalamualaikum guys, welcome back. Sampai sekarang, antara syarikat yang menekan-nekan aku untuk promote produk diorang ada dua. Yang pertama, syarikat company Forex dan yang kedua, judi. Sebelum ni pun ada ejen yang wakilkan syarikat Forex Sotong sanggup untuk bayar aku lebih RM70,000 untuk aku promote video diorang tapi aku tolak. Dan ada lagi Forex yang duk contact aku untuk offer benda yang lebih kurang sama. Sama juga nasib diorang, aku tolak. Bukan sebab kata aku kaya benda semua ke. Aku memang hmm, aku punya akaun pun setiap bulan berapa je aku ada semua kan. Tapi benda tu takkan buatkan aku lembut hati ataupun terima produk ataupun apa-apa benda yang sebenarnya bertentangan dengan agama Islam. Judi aku tak ingat pula ada ke tak offer aku untuk promote diorang punya produk, tapi kalau kata ada pun aku tetap akan bagi jawapan yang sama. No, God, please, no, no! Tapi aku tak faham bila kata ada kaum Muslim or at least itu apa yang diorang portray dekat dalam video yang promote judi. Ada banyak posting dari netizen yang tak puas hati dan juga mempersoalkan individu-individu yang berada dekat dalam video ni sebab dengan cara pemakaian diorang yang nampak Muslim, nampak Muslimah, lepas tu diorang boleh pula kongsikan apps judi tanpa segan silu. Jangan jatuh sekarang. 52 guys. Oh my god, ni dah lebih RM1,000 sekarang. Ini memang tak masuk akal kan guys? Saya tak naklah ambil risiko. Saya keluarkan je semua. Kalau ni tak masuk, saya terus berhenti dengan game ni sekarang guys. Okay, kita tengok kejap. Saya cuba je withdraw. Okay, pengeluaran guys. Maybank. Dah 1,200 lebih. Okay, saya keluarkan je semua sekarang. Okay. Selalunya time ni lah dia freeze ke. Guys, dah masuk. Okay, sekejap. Okay. Teki ni baki saya. Guys, dah masuk. Oh my god, jadi betul-betul lah dibayar. Ya, saya tak percaya ni. Saya sendiri tak tahu. Satu lagi memang jelas gila helah diorang sebabnya skrin yang diorang tunjuk diorang withdraw duit tu sebenarnya screen recording je. Kita boleh tengok dia cuba untuk bagi nampak macam benda tu interaktif tapi sebenarnya skrin tu dia delay. Freeze ke. Guys, dah masuk. Aku ada tengok juga apps yang diorang promote tu. Masalahnya dari App Store tu pun dah nampak macam mencurigakan. Dia describe apps dia ni sebagai Lens app. Bila kata kita download, kita boleh nampak dia dorong kita untuk top up deposit and so on. Sejak bila pula kita nak guna Lens apps ni, kita nak kena top up kita nak kena top up duit dan semua. Betul. Dekat sini aku tak perlu nak cari dalil yang mengatakan judi tu haram sebab itu ialah perkara asas yang diajar oleh kita, diajar kepada kita dalam Islam. Dari kecil kita diajar pasal hukum judi. Ya? Masuk diorang ni tak fikir apa-apa, nampak duit banyak dekat depan mata, terus rambang. Lepas tu manusia macam ni lah yang akan memekak dekat media sosial dan semua, duk marah menteri lah, duk marah pegawai kerajaan lah, staff dan semua ni yang terima rasuah. Tu betul lah orang duk cakap tau. Manusia ni jenis macam kata, ni babi, ni arak, itu haram. Yang lain semua pergi mampus buat juga. Ya? Saya terus berhenti dengan game ni sekarang guys. Okay, kita tengok kejap. Saya cuba je withdraw. Dari gaya diorang bercakap ni, aku yakin diorang ni orang Malaysia. Diorang ni Muslim. Cuma kalau kata kita nak report dekat MCMC ke dekat JAKIM ke benda semua ke, payah juga. Kecuali kalau kata kita boleh jumpa akaun asal individu-individu yang ada dekat dalam video ni. Cuma kalau tanya aku, benda tu agak susah sebab aku yakin video yang netizen share ni sebenarnya memang diguna hanya untuk iklan saja dan bukan diorang post dekat akaun peribadi. Sebabnya kalau kata kita tengok dekat TikTok kan, kita boleh upload video, lepas tu kalau kata kita nak guna untuk ads, kita boleh cakap, kita boleh tick dekat box tu mengatakan yang konten ni hanya akan available through paid apps, paid advertisement saja. Jadi kalau kata kita nak cari source content tu mungkin payahlah. And kita cuma boleh screen record je. So nak mudahnya ada dua. Kalau kata ini kawan ataupun saudara korang nasihatkan dia. Suruh dia stop. Cakap dengan dia. Korang tengok si Ad ada followers beratus ribu, punya banyak apa semua. Tetap juga tak hadap nak buat iklan judi ke, iklan forex ke apa semua ke.
Walaupun offer tu dapat dekat 100,000. Ini kau dah lah sendu. Entah sesiapa. Engkau menunggu agama pula. Engkau ajak pula orang buat dosa macam kau. Sombong amat. Honestly aku cakap dengan korang kan, aku berani cakap lah. 1 bilion kalau kata kau campak dekat aku pun takkan cukup untuk aku terima benda ni semua. Sebab 1 bilion tu takkan cukup untuk cover dosa kita duk promote benda ni. Orang duk tengok dosa mengalir setiap masa. Ya. Tak pun, cara kedua, kalau kata korang kenal lah individu ni siapa kan, korang punya adik ke kakak ke abang ke whatever lah, saudara ke kawan apa semua ke, ambil video diorang ni pergi buat report polis supaya akan ada tindakan supaya diorang menyesal dengan apa benda yang diorang buat. Walaupun aku rasa payah juga sebenarnya untuk polis nak ambil tindakan, kecuali kalau kata korang boleh minta orang famous, contohnya macam kata Caprice, Firdaus Wong ataupun politician masuk campur dalam hal ni. Kalau kata kita ni yang sendu-sendu ni, kalau kata kita buat report ke, kita expose ke semua ke, diorang kuit hidung je bro, diorang tak peduli pun. Aku dah pernah kena dah, jangan bagi aku start cakap. Kalau aku start cakap je, hey Kang, 10 minit korang akan dengar aku punya tak puas hati tu. Cuma kat sini, tujuan aku buat video ni ialah untuk kesedaran untuk kita semua. Judi tu haram. Kita tak boleh nak sangkal benda tu. Walau macam mana terdesak pun kita, tolonglah kita jangan ambil jalan untuk promote benda-benda ni semua. Korang rosakkan diri korang dan dalam masa yang sama, korang cuba rosakkan audience korang pula, orang yang tengok video korang. Kena ingat, kita hidup kat dunia ni tak lama berbanding dengan azab yang kita akan dapat dekat neraka nanti. Bayangkan, na'udzubillah min zalik, kalau kata kita tak sempat nak bertaubat atas dosa kita ataupun berat dosa kita tu lebih daripada pahala. Pedih. Ya. Dan kata pepantun, makan nasi dengan kicap. Rasa manis, enak sekali. Untung judi, kayanya sekejap. Dosa tanggung sampai mati. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe guys. Thank you very much for watching. Have a nice day. Assalamualaikum. Ini antara kipas ataupun portable fans yang aku memang suka gila. Aku selalu bawa merata-rata dan aku memang selalu pakai sebabnya bukan setakat dia ada fungsi kipas saja, tapi dia ada fungsi mini aircon lah. Sebabnya dekat bahagian depan dia ni, dia diperbuat daripada besi. Jadinya dia ada cooling system yang akan buatkan besi dia ni rasa sejuk. Jadinya bila kata kipas ni dia berputar, makanya dia akan bawa angin sejuk terus pergi ke wajah kita ataupun kulit kita ataupun dekat mana-mana lah yang kita tala. Harga dia sangat murah, siap ada phone stand lagi, dan kalau kata korang nak bawa merata pun jangan risau sebab dia ada strap. So korang boleh bawa pergi merata-rata, dia ringan je, dia tak berat, dan bila kata kita pegang pun memang sedap. Kalau kata korang nak beli, korang boleh tengok link dekat produk link lah. Dan just for your info lah, ini ialah produk yang terlaris lah. Bila kata sebelum ni pun aku pernah promote juga, dan memang ramai yang beli and ramai yang puas hati. Miles an hour,